Okay guys, salam sejahtera kepada semua. Sebelum cikgu bagi cadangan untuk sahabat ni, minta guys follow cikgu, like dan share video cikgu ni supaya berkongsi dengan ramai-ramai ya. Alright, sahabat ni dia kata cikgu saya macam singgah lapar, benci betul sampai kemurungan saya nak belajar lagi. Baru 2 kali belajar bawa kereta dah kena marah. Lepas tu nak expect kita ni terus pro bawa kereta. Kalau baik, kalau pro baik terus test CBJ lah. Okey, sahabat, sayang sekali ya mengetahui anda mempunyai pengalaman yang tidak baik semasa proses belajar memandu. Namun jangan putus asa lah. Okey, sebab sahabat telah melaporkan Wan dan masa di sini. Jadi di sini cikgu ada beberapa cadangan lah untuk sahabat lah. Okey, pertama cikgu rasa sahabat boleh cuba berkomunikasi dengan cikgu anda. Jelaskan bahawa cara pengajaran dia memberikan tekanan yang besar kepada sahabat. Okey, mungkin kamu menyampaikan lah cara dia sehingga sahabat tidak dapat menumbuhkan perhatian dan melakukan dengan baik. Okey, lepas tu kita lihatlah bagaimana respon dia dan sama ada dia bersedia nak mengubah cara pengajaran dia tidak. Okey, jika berkomunikasi tidak berkesan, okey, masih sahabat cikgu marah balik, sahabat boleh memohon untuk apa? Memohon menukar cikgu. Itu adalah hak sahabat dan ini juga adalah cara kedua yang dicadangkan. Nah, sebelum memilih untuk menukar cikgu, okey, ingatlah sahabat mesti bertanya kepada pelajar lain terlebih dahulu untuk mendapatkan maklumat. Lepas ni baru pilih cikgu yang sesuai dengan sahabat lah. Okey, baik, di akhir video cikgu ingin berkongsi sikitlah pengalaman mengajar cikgu sendiri. Sebenarnya setiap cikgu mempunyai sikap yang berbeza. Sudah tentu cara pengajaran juga berlainan. Namun cikgu yakin maklumat akhir semua cikgu adalah sama, iaitu mengajar sahabat dengan baik dan membolehkan kamu lulus dalam ujian CBJ nanti. Okey, cikgu sendiri pun pernah menegur pelajar semasa proses mengajar. Namun, okey, bukan semua pelajar boleh menerima cara pengajaran yang menggunakan teguran. Ada pelajar yang akan nangis setelah ditegur. Manakala ada pula pelajar yang meminta untuk diperlakukan dengan tegas. Maka berkata jika tidak ditegur dengan keras, mereka mudah lupa. Okey, oleh itu tak kira macam mana pula, cikgu percaya maklumat semua cikgu adalah untuk melahirkan seorang pembantu yang berhemah dan mematuhi peraturan jalan raya. Okey, cuma biasanya ada para cara yang digunakan. Okey, ini kerana peraturan jalan raya dan teknik membantu yang cikgu ajarkan akan digunakan seumur hidup sahabat. Okey, sehingga kita tidak lagi mampu membantulah. Okey, jadi cikgu berharap agar sahabat semua tidak terlalu mengambil hatilah sekiranya ditegur oleh cikgu. Tapi cikgu setuju jugalah pengajar memanglah tak sesuai pakai perkataan yang kasar lah. Okey, contoh bodoh ke, contoh kurang ajar ke dan lain-lain lah. Okey, itu mungkin akan jadi sahabat benci dan tidak mampu belajar lagi. Okey, semoga cadangan cikgu ni dapat membantu anda. Okey, cikgu doakan sahabat boleh berjaya memperoleh lesen memandu tidak lama lagi. Okey, terima kasih.